Sesiapa yang terpakai ataupun tengah pakai produk yang ada Mercury sekarang, saya minta stop. Okey, hai, bersama saya Adina dalam segmen Sembang Bitara. So, minggu ni saya bawakan anda semua pengurus cawangan Bitara Medispa Gombak iaitu Mira. Hai. Okey, so pada segmen Sembang Bitara minggu ni kita akan membincangkan tentang produk Mercury. Produk Mercury ni macam Mira tahu kan, dekat Malaysia ni dah banyak produk Mercury yang ada dekat pasaran, sama ada kita sedar ataupun tak sedar tentang benda tu. Yelah, kita kan bukan semua orang yang ada knowledge tentang beauty, betul tak? Kadang-kadang orang main beli je kan. So, pernah tak Mira ada pelaman pula pengalaman sendiri tentang produk Mercury, pernah terbeli lepas tu terpakai? Pernah tak? Macam mana Mira sendiri tahu produk tu actually mengandungi Mercury? Okay, memang sebelum ni saya pernah beli dan pernah pakai. Selepas saya pakai tu dalam berapa minggu macam tu, memang dia memberi kesan yang sangat buruk lah untuk skin kita, especially jerawat lah. Dia naik jerawat yang sangat banyak, lepas tu jerawat yang menanah. Jadinya kita boleh tahu produk tu ada Mercury ke tak, dia punya kesan tu sangat cepat. Contohnya kalau kita pakai produk tu dalam 3 hari, dia dah nampak kesan perubahan, nampak glowing, nampak pencerahan sangat cepat. Dari situ kita dah boleh tahu produk tu mengandungi Mercury yang sangat tinggi. Okay? Yelah, biasanya kalau produk yang organik dia lambat sikit lambat. Kan? Memang kalau organik dan selamat ni dia lambat sikit. Lagi satu, kita tunggu memang jangka masa yang sangat panjang lah, kadang berbulan baru nampak perubahan. Tapi kalau Mercury ni memang sangat cepat, seawal 3 hari dah nampak. So orang boleh tertipu dengan benda tu, padahal benda tu sangat berbahaya pada kesihatan kulit kan. Okey, Mira sendiri, Mira sepanjang Mira kerja di Bitara Medispa ni, pernah tak ada pelanggan yang datang lepas tu mengadu tentang perkara produk Mercury ni, lepas tu berjaya tak Mira atasi masalah tersebut? Okay, kalau untuk customer ni, majoriti lah yang Mira dapat memang kebanyakan problem daripada tinggal produk Mercury. So kalau kata yang datang tu kebanyakan ada masalah pigmentation yang sangat teruk lah selepas tinggal. Sebabkan kadang setengah orang ni dia lebih kepada setengah orang ada pigmentation, lepas tinggal dia jadi pigmentation teruk. Lepas tu kalau setengah orang dia jerawat yang teruk, kusam yang teruk. Okay, so kalau cara atasi tu memang kita dapat atasi dengan rawatan. Kalau dengan produk boleh, produk yang selamat lah, tapi bukan seawal sebulan 2 bulan terus nampak result tak. Dia tak berapa efektif tak berapa efektif. At least kena buat rawatan. Rawatan tu kita ada pelbagai jugalah. Kita membantu dari segi laser, kita buat dari segi chemical peel. So dia ada pelbagai jenis treatment juga membantu untuk problem tu lah. Tapi kita tak sarankan bila customer buat treatment untuk keep pakai produk tu juga, produk Mercury. So kita minta customer untuk stop lah, and at least pakai produk-produk yang selamat lah. Macam tu lah. So untuk membaiki pun bukannya mudah. Jadi sebelum merosakkan kulit sendiri, korang kena selidik dulu sama ada produk tu betul-betul bagus ataupun tidak. Sakit ya nak membetulkan balik benda tu. Tapi boleh betulkan, tak terlambat untuk betulkan kalau dah terpakai kan. Sebab kita pun tak tahu, kita pun tak semua orang tahu tentang kelebihan dan kelemahan sesuatu produk tu. Okey, lepas tu contohlah kalau saya sendiri kan, contoh kalau saya tak tahu satu produk tu dan saya terpakai, produk tu ada Mercury. So apa tindakan yang perlu saya ambil kan? Perlu saya ambil bila terjadi perkara macam tu. Okay, contoh kalau dah dapat detect produk tu ada Mercury, memang kalau saya sarankan lah untuk pergi check kat mana-mana tempat lah, at least dekat Bitara lah. Bitara Bitara, make sure Bitara untuk free scan analisis lah, untuk kita tahu lagi detail kat kulit macam mana dan rawatan yang sesuai juga. Kalau kata dah terpakai produk Mercury ni, better buat rawatan dengan cepat lah. Kalau kata lambat, nanti
dia akan efek daripada dalam lapisan. Bila dalam lapisan ni program kulit sangat teruk, nanti kita nak buat rawatan ambil masa yang sangat lama. Sangat lama lah. Sorry, lama pula. Okay. So bukan sahaja daripada luar kita nampak kerosakan, dalam pun kita tak tahu tantang rosak banyak. Sebab tu kena lepas jadi benda macam ni, kita kena cari pakar lah kan. Kita kena cari yang lebih arif tentang bidang ni untuk mengubati apa yang rosak tu. So korang yang ada masalah ni, korang boleh datang ke Vitara Medispa untuk berjumpa dengan pakar-pakar kecantikan kita ni yang lebih pakar dan arif tentang kecantikan. Lepas tu boleh dapatkan daripada segi nasihat, daripada segi rawatan yang lebih efektif lah untuk merawat masalah kulit tersebut. Okay. So ada tak kata-kata terakhir untuk yang melihat motivasi? Mungkin diorang ni kadang-kadang tak percaya sangat dengan pakar-pakar kecantikan ni kan. Diorang lebih memilih untuk mempercayai produk-produk yang lebih murah kat luar sana. So macam mana? Okay, untuk nasihat saya, sesiapa yang terpakai ataupun tengah pakai produk yang ada merkuri sekarang, saya minta stop supaya keadaan tu tak parah lah bila datang nanti untuk buat rawatan. Biar kita spend dalam amount yang banyak sikit daripada kita beli produk yang murah, kesan seawal 3 hari ataupun 4 hari, and then nanti kita akan kena tanggung lagi ke depan bila keadaan kulit kita makin teruk. So nasihat saya, datang dulu ke Vitara Medispa untuk kita scan muka dengan consultation. Percuma sajalah. So kalau nak jumpa dengan Miss Mira, boleh datang ke Cawangan Gombak. Okay. So kita jumpa lagi pada segmen yang akan datang. Jumpa lagi. Bye.